Kenapa korang selalu sangat tangguh kerja sampai saat akhir? Adakah sebab malas? Sebenarnya, otak korang sedang bergelut dengan konflik emosi yang lebih dalam. Berikut adalah 10 sebab kenapa korang suka sangat procrastinate. 1. Takut gagal. Fear of failure. Korang rasa kalau buat kerja tu tak sempurna, korang akan rasa sangat kecewa. Jadi, dengan menangguhkan kerja, korang ada alasan kalau hasilnya nanti tak memuaskan sebab tak cukup masa. 2. Kerja nampak terlalu besar. Bila tengok senarai tugasan yang panjang, otak terus rasa overwhelmed. Sebab tak tahu nak mula dari mana, korang pun pilih untuk tak buat langsung dan buat benda lain yang lebih senang. 3. Present bias. Nak seronok sekarang. Otak korang lebih sukakan ganjaran segera, instant gratification. Layan media sosial sekarang terasa jauh lebih seronok berbanding menyiapkan kerja yang ganjaran dia cuma dapat bila dah siap nanti. 4. Perfectionism. Nak semuanya sempurna. Korang letak standard yang terlalu tinggi. Bila rasa macam tak mampu nak capai kesempurnaan tu, korang terus tangguh sebab takut tak dapat buat dengan cara yang terbaik. 5. Tidak nampak kepentingan kerja. Korang gagal melihat kenapa kerja itu perlu disiapkan atau apa impaknya terhadap diri korang. Bila otak tak nampak kaitan kerja itu dengan matlamat peribadi, motivasi akan hilang serta-merta kerana ia dirasakan sebagai beban yang sia-sia. 6. Kurang keyakinan diri. Korang rasa korang tak cukup pandai atau tak cukup skill nak siapkan tugasan tersebut. Perasaan ragu-ragu ni buatkan korang tangguh sebab takut orang akan perasan kekurangan korang bila kerja tu siap nanti. 7. Analisis paralisis. Korang terlalu banyak berfikir pasal cara nak buat, strategi dan langkah-langkah sampai akhirnya tak ada satu pun langkah yang diambil. Berfikir memang bagus, tapi kalau sampai tak bergerak, itu masalah. 8. Suka bekerja di bawah tekanan. Ada sesetengah orang perlukan adrenalin saat akhir untuk mula fokus. Korang rasa kerja tu lebih cepat siap bila ada deadline yang hampir mati. Padahal, ini tabiat yang sangat memenatkan jantung dan otak. 9. Takut kerja itu terlalu berjaya. Ini mungkin kedengaran pelik, tapi ada orang takut pada kejayaan. Jika kerja itu siap dengan cemerlang, orang lain akan meletakkan jangkaan yang lebih tinggi untuk tugas seterusnya. Menangguh adalah mekanisme pertahanan diri supaya korang tidak terperangkap dengan beban jangkaan orang lain yang lebih berat pada masa akan datang. 10. Gangguan digital yang melampau. Notifikasi telefon, email yang masuk, dan threads yang sentiasa ada gosip baru. Fokus korang sentiasa diganggu, dan korang membenarkan gangguan tu untuk mencuri masa korang. Kajian sains menunjukkan bahawa procrastination sebenarnya bukanlah masalah pengurusan masa, tetapi masalah pengurusan emosi. Kita bukan tak tahu cara nak bahagikan masa, tapi kita tak tahu cara nak berhadapan dengan perasaan bosan, takut atau cemas yang datang bila kita nak mulakan kerja tu. Jadi, bila korang tangguh kerja, sebenarnya korang tengah cuba menenangkan diri sendiri.